Assalamualaikum. Selamat petang. Pakat-pakat duk kelebek menatang apa tu? Mau kalau kata gemuk tak ada buat apa tu, mailah teman Kak Odah masak saja. Kak Odah nak buat ni nasi lemak. Nasi lemak cik, makan dengan sambal sotong kering. Mak mentua kesayangan kita nak makan lah katakan. Oh lupa pula nak habang bagi ke hampa. Alhamdulillah lah cik. Oi, Kak Odah baik dah dengan Tok Ya hampa. Hampa pun doa-doa lah Nas. Semoga orang kata apa, hubungan baik dengan mak mentua ni kan berkekalan lah sampai bila-bila no. So sayang, daun pandan Kak Odah tahu dalam minyak awal tadi tu saja nak bubuh bagi wangi saja kita punya sambal. Kalau hampa tak mau bubuh pun tak apa nah. So mula-mula sekali sayang, Kak Odah lempak masuk ke dalam tu bahan yang dah kita blend. Ada 4 bahan semua tau. Cabai kering, bawang besar, bawang putih dan juga kita punya belacan. Lepas tu sayang, Kak Odah masukkan pula kita punya air asam jawa. Dia punya perasa gula garam apa tak bubuh lagi nah. Adalah baru ni kan Kak Odah tidur malam tu mimpi arwah mak Kak Odah mai dalam mimpi tau dah. Kak Odah tak apa ingat sangat lah, cuma ada lah ingat Kak Odah kata dekat mak Odah rindu lah dekat mak, teringin nak peluk mak, lama dah tak peluk mak. Tapi Sat, sementara kita biar kita punya kuah cabai atas api tu, Kak Odah nak buat nasi dulu nah. Kita pakai rice cooker saja tau hari ni. So kita tuang masuk pi dalam tu, kita punya beras dah kita sukat berapa banyak kita mau, kita dah basuh lawa-lawa. Lepas tu kita tuang masuk pi dalam rice cooker, diikuti pula dengan kita punya bahan-bahan tu. Kita punya daun pandan, bawang besar, halia, serai, kulit kayu manis dan juga bunga lawang. Lepas dah bubuh depa semua tu, kita bubuh pula kita punya santan. Sama naik terus nah sayang nah, sama naik terus. Lepas dah bubuh santan, baru kita bubuh ayak ada kita sukat nah. Kak Odah dah ajak dulu kan lagu mana nak sukat ayak. Banyak mana beras, banyak tu juga ayak. Mau kalau kata nak bagi nasi tu lembut, lebihkan sikit ayak. Nak keraskan nasi tu, kurangkan sikit ayak daripada sukatan yang awal tu tau. Lepas tu kita perasakan nasi kita tu. Kak Odah bubuh garam nah ni, pakai garam pink, bubuh sikit haram tak berasa pun. Tak apa kenal lah garam pink ni, anak Kak Odah lah suka duk paksa sangat suruh duk pakai garam ni. So lepas hampa dah perasakan dia sayang, angkat pi bubuh dalam sarang rice cooker tu balik. Senang je kan. Kalau fail juga buat nasi lemak pakai rice cooker, aku tak tahulah. Tu dia masak-masak ni kan lapang ayak berhenti minum Sat. Kak Odah nak minum ayak coklat ni, coklat air ni, ayak sawana koko. Cukup sedap, cukup padu, cukup pekat likat, padahal tak bubuh susu, tak bubuh gula apa weh. Sedap bukan main lagi ni. Hampa kena try weh tu. Hadut terbaring ni bawah tu sepaket tu 1 kilo tau. Kalau hampa ada nak beranak ramai boleh lah beli besar-besar tu. Ni Kak Odah pegang ni 400 gram kecil sikit yang bawah tu 1 kilo nah. 1 kilo sawana koko ayak coklat, cukup-cukup sedap weh. Dalam sawana koko ni dah ada gula nano siap cek. Mau kalau kata hampa nak bancuh kan, bancuh kosong lagu tu pun dia jadi sedap bukan main dah weh. Dan untuk hampa nak beli bubuh di pejabat ke mana-mana kan boleh beli tu dalam seceh. Satu kamping seceh tu ada 20. Nampak tak? Ada 20 satu kamping tu weh. Dekat dalam sawana koko ni sayang, bukan kata semata-mata koko nah. Ada korma, ada madu, ada bali siap cek. Kira depa pakai barang-barang yang berkhasiat weh. Barang-barang yang terbaik untuk hampa semua. 100% produk orang kita. Bersih, suci lagi halal. Hampa jangan lupa nak support local brand sikit. Lo ni punya local brand pun dah hebat-hebat. Tu dia. Lepas sekian lama kuah cabai kita duk atas api kan, segak bukan main ni. Ni Kak Odah buat nasi lemak ni nak jamu mak mentua aku makan lah. Sambung cerita sikit tadi tu kan. So dalam mimpi tu Kak Odah nampak lah arwah mak Kak Odah kata Tok Ya ada. Tok Ya pun macam aku lah juga. Kadang-kadang orang tua-tua ni dia sayang, dia suka, dia pun tak erti nak habang. InsyaAllah tak lama lagi hang nampak lah. Hang baik, hang orang baik. Takkan kerana satu benda hang nak buat bagi orang semua nampak hang jahat. Lepas tu terus Kak Odah terkejut jaga bang hang. Peluh bercerau tu sadut cerita lah kan. Basah habis kenshimeh kita ni. Lepas tu Kak Odah terus telefon Suraya kata, "Mak aku nak cakap dengan mak saya." Tak bagi telefon kat mak saya, aku nak cakap dengan dia. Mak cakap tu ke meramu habis lah cik. Oi, sudahlah sikit-sikit kan. Janji yang penting hampa doakan lah no. Doa-doa lah bagi berkekalan insyaAllah. So sayang, lepas kita dah perasakan kuah cabai kita, Kak Odah terus masukkan kita punya tu sotong kering yang dah kita rebus nah. Kak Odah rebus dulu pasal mak mentua Kak Odah gigi tak berapa banyak, jadi dia tak boleh makan kalau liat-liat ni. Kesian lah dekat dia kan. Kita ada gigi ni boleh lah pepok kan. Sedap lah makan sotong kering ni, dia ada liat-liat sikit. Tapi macam dia lagi tengok saja, kesian lah pula kan. So lepas tu kita tunggu sampai kuah kita kering sikit sayang. Lepas tu dah siap, dah boleh makan dah. Nak lagi sedap hang bubuh telur mata dengan timun lagu tu cik. Oi, wanginya bau nasi lemak Kak Odah weh. Hampa gu pula tu dengan ayak coklat daripada sawanah koko ni. Bukan nak kata lah weh, tak rugi beli weh, pasal sedap yakman. Hampa kena try sendiri weh. Bancuh kosong lagu tu tak payah tambah apa pun, sedap bukan main. Sedap daripada hampa duk biasa makan hak mana-mana jual di pasaran tu tau. Tapi yang bestnya hak ni dekat dalam dia ada korma, ada madu, ada bali, semua cukup lengkap cik. Memang tak sama dengan hal lain. Hampa try sekali, hampa tengok ketagih weh. Bagi hampa yang mana berminat dengan sawanah koko, link WhatsApp depa ada dekat caption.